Kali ni kita nak review pasal Wolf Brush. So Wolf Brush ni adalah produk baru daripada Westa. Tapi apakah kegunaan dia? Mari kita try. Start watercolor dulu. Mula-mula kita basahkan brush ni, and then kita tengok dia punya ni. Adakah ada serap? Oh, banyaknya keluar air. So kita sapukan dia. Oh, tengok dia. Nampak dia punya flow dia. So kita start pada akrilik juga. Tengok, boleh tak dia sapu? Oh, boleh juga ni. Kalau kita tambah air, dia memang boleh lah sapu. Kita try oil. Tengok macam mana dia punya ni. Alamak, dia kurang sikit sebab brush ni lembut. You perlukan linseed oil jugalah untuk sapu. So inilah result dia. Untuk watercolor dengan acrylic memang boleh pakai Wolf Brush ni. Tetapi untuk oil, sebabkan dia pen ni tebal, so you tak boleh nak tarik dia lah. So you nak kena guna linseed oil. Then brush ni pun sesuai untuk sekolah, sesuai untuk student, untuk art ke apa, beginner art boleh. Then sebabkan ni pun baru, so adalah bit tanggal sikit lah bulu dia. So then dia ada dua handle lah. Satu handle panjang, satu handle pendek. So mana nak dapatkan brush ni? Brush ni ada di Westa Art Shop. So like, komen dan share untuk video seterusnya. Westa, inspirasi kreatif.